99, bawah 68. Betul ke tu? Okey, kena check juga kena untuk check darah ni kena position kena betul yang pertama tak boleh berdiri kena duduk ataupun baring okey. Lepas tu kena check juga kalau anda banyak berjalan tiba-tiba terus check memang tinggilah. Dia tak ada rehat lagi Sebab tu kita perlu check tekanan darah ni 4 kali. Yang pertama lepas kita bangun daripada tidur masa tu kita tengah dah rehat kan. Sampai baring pun boleh check okey. Lepas tu kita check waktu tengah hari, waktu kita kerja berapa kan. Lepas tu petang baru balik kerja, malam kita dah nak rehat, kita boleh monitor kita punya tekanan darah. So yang mana ada penyakit darah tinggi ni eloknya belilah mesin tekanan darah tu kita boleh check di rumah. Kita pun ada jual juga kita kena monitor punya bacaan lah. Kadang-kadang orang yang ada darah tinggi ni orang tak check, orang makan pun main bedah saja, tiba-tiba nanti sedar-sedar dah ke alam lain sebabkan apa je tekanan darah ni boleh jadi kepada penyakit jantung lah. Normal ke tu? Okey, kalau nak tengok normal kita ada check kita check tekanan darah mengikut umur kita kena tahu berapa umur ini ada umur selalu 25 sampai 29. Yang kuning ni maksudnya darah rendah. Yang hijau ni maksudnya dah yang normal lah 120 79. So yang ni 132 83 ni maksudnya dah merah ni dah limit lah. Kalau dah tinggi lepas pada merah ni dia dah lebih hak laju kena saman lah gelap sikit.